Dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk mendapatkan cPanel web hosting. Kalau anda cari di Google ataupun cari di internet, memang anda akan jumpa pelbagai jenis company yang menawarkan web hosting. Tetapi bukan semua web hosting plans tersebut mengandungi cPanel. Jadi kalau kita nak gunakan cPanel, kita harus cari web hosting yang ada cPanel. Dan salah satu contoh web hosting yang popular dan amat bagus adalah HostGator. Apabila anda ke laman utama HostGator, anda akan melihat web page seperti ini. Dan HostGator ada menawarkan pelbagai jenis hosting. Reseller hosting, VPS hosting dan juga dedicated server. Tetapi kalau anda hanya ingin menggunakan web hosting ini untuk membuat projek anda ataupun membina website anda sendiri, anda tidak memerlukan reseller, VPS dan dedicated server. Anda hanya memerlukan web hosting, personal web hosting. Yang di atas ini, unlimited web hosting. Jadi klik di atas view web hosting plans. Di sini anda boleh lihat unlimited web hosting yang bermula dari $3, hampir $4 setiap bulan. Kalau anda scroll ke bawah, anda akan nampak ada 3 jenis plan yang anda boleh beli untuk personal web hosting. Yang pertama adalah Hatchlink plan, yang kedua Baby plan dan yang ketiga Business plan. Plan yang mana anda pilih bergantung kepada bagaimana anda hendak menggunakan web hosting ini. Kalau anda hanya ada satu website atau satu blog, yang paling sesuai dan yang paling murah adalah Hatchlink plan. Kalau anda lihat di sini, Hatchlink plan ini hanya boleh digunakan dengan satu domain name. Baby plan dan business plan boleh digunakan untuk unlimited domain, tetapi harganya lebih mahal. Hatchlink plan kita boleh bermula dengan hanya $4 sebulan. Tetapi ingat harga ini ya. Kalau anda lihat $3.96 sebulan, ini bukan bermaksud anda hanya akan bayar $3.96 di setiap bulan. Harga yang diberikan ini adalah anggaran harga kalau anda bayar untuk 3 tahun. Kita akan lihat kemudian bagaimana harga ini berubah. Untuk melihat technical specs ataupun ciri-ciri technical web hosting, anda boleh klik Compare all web hosting plan. Dan di sini anda boleh lihat semua features yang terkandung dalam plan untuk personal web hosting, Hatchlink, Baby dan Business. Satu domain sahaja untuk Hatchlink dan unlimited domain untuk yang lain-lain. Kalau kita scroll ke bawah, ada banyak lagi features. Tapi yang penting yang kita cari adalah ini, latest cPanel. Jadi semua plan ini mengandungi cPanel yang paling terkini. Dan juga penting pastikan hosting plan tersebut mengandungi Fantastico. Fantastico ni adalah satu skrip yang memudahkan anda install pelbagai jenis software seperti WordPress, forum dan sebagainya. Jadi untuk bermula, klik order now. Langkah pertama adalah untuk anda tentukan sama ada anda hendak register domain name baru melalui HostGator dan package hosting ini, ataupun kalau anda sudah pun mempunyai domain name yang anda beli di tempat lain, anda boleh masukkan domain name di sini. Dalam contoh ini, saya akan tunjukkan bagaimana untuk mendapatkan domain name sekali dengan web hosting dari HostGator untuk memudahkan lagi kerja kita. Jadi, anda harus type nama domain baru anda di sini tanpa .com dan sebagainya, dan di sini anda pilih .com, .net ataupun .org. Lepas itu, klik continue to step 2. Jadi di sini anda nampak
harga adalah 7.16 US dollar sebulan. Walaupun di halaman sebelumnya harga yang disebut adalah 3.96, tetapi anda hanya akan mendapat harga itu kalau anda bayar untuk 36 bulan ataupun 3 tahun. Jadi harga yang anda bayar adalah 3.96 darab 36. Biar saya tunjukkan di sini. Kalau anda scroll ke bawah, anda akan nampak inilah harga yang anda perlu bayar sekarang untuk mendapatkan pada kadar 3.96 US dollar setiap bulan. Dan juga di sini ada kos untuk domain name iaitu 15 US dollar. Kos ini adalah kos setiap tahun. Dan juga ada kupon kredit ataupun kupon ataupun diskaun harga yang diberikan oleh HostGator. Dan ini mungkin berubah dari masa ke semasa ataupun mungkin tidak ada kupon pada masa itu. Jadi kalau anda nak bayar harga yang murah juga, anda boleh pilih 1 month. Di sini anda perlu masukkan username dan security pin. Okay. Username seperti anda tahu adalah username untuk masuk ke dalam ruangan ahli HostGator untuk mengemaskini maklumat dan membayar invoice dan sebagainya. Security pin adalah seperti password, tetapi untuk HostGator security pin ini hanya boleh mengandungi nombor saja dan haruslah 4 hingga 8 nombor. Jadi di sini saya dah masukkan username, tetapi kalau anda lihat yang merah ini, username must be 2 to 8 characters long. Jadi username ini terlalu panjang. Saya akan pendekkan sampai semua ini menjadi warna hijau. Okey, jadi sekarang kita boleh gunakan username ini. Kemudian masukkan security pin. Okey, asalkan tidak hijau, maksudnya security pin ini akan diterima. Kemudian di bahagian billing information ini anda harus masukkan nama, first name, last name, email, company, home phone dan sebagainya. Okey. Nama, first name dan last name ini anda boleh letakkan apa-apa. Okey, contohnya kalau nama anda adalah Anand, anak lelaki Sami. Jadi anda boleh masukkan Anand sebagai first name dan Sami sebagai last name. Ataupun kalau nama anda Abu bin Bakar, anda boleh masukkan first name Abu, last name Bakar. Okey. Dan isikan seterusnya alamat, city adalah bandar, state di sini kalau anda klik anda tidak akan nampak state dari Malaysia. Ini salah satu kesilapan daripada HostGator. Dia cuma hanya ada state ataupun negeri dari US saja. Jadi kita akan pilih Alabama. Zip code masukkan postcode anda. Country, negara, pilih Malaysia. Okey, dan bila anda dah pilih Malaysia, anda akan nampak state tadi sekarang dah jadi ruangan kosong. Jadi boleh isikan state ataupun negeri. Kemudian masukkan nama anda seperti di credit card, nombor credit card, expiration date ataupun tarikh luput credit card dan CVV code. CVV code ni adalah 3 digit yang anda boleh lihat di belakang credit card anda. Kalau tak pasti, klik help, where is my CVV code. Dan dia akan tunjukkan sampel di sini bagaimana mendapatkan CVV code iaitu 3 digit terakhir yang anda boleh dapati di belakang credit card anda. Ataupun kalau anda nak bayar melalui PayPal, pilih PayPal di sini. Kemudian pastikan harga ini adalah sesuai ataupun harga yang anda nak bayar sekarang. Ingat kalau anda nak harga 3.96 US dollar sebulan, anda harus bayar untuk 3 tahun untuk mendapatkan kadar itu. Untuk ini kita cuma pilih 1 bulan ataupun bayaran setiap bulan. Jadi harganya akan menjadi 8 US dollar. Kemudian pastikan I have read terms and condition. Ya, pastikan ini anda dah check.
Kemudian klik create account. Selepas anda dah create account, ia akan mengambil masa mungkin dari 1 jam hingga 3 atau 4 jam untuk HostGator menyediakan web hosting anda dan juga register domain name anda. Dan anda akan menerima email daripada HostGator apabila ianya selesai yang mengandungi alamat ke cPanel anda dan juga maklumat-maklumat lain yang penting mengenai web hosting anda termasuk IP address dan sebagainya. Email ini adalah sangat penting, jadi anda haruslah menyimpannya di tempat yang selamat ataupun printkan email tersebut dan simpan di filing. Jadi setakat itu sahaja video tutorial ini dan saya dah tunjukkan kepada anda cara untuk mendapatkan web hosting dari HostGator yang mengandungi cPanel. Terima kasih.